wanna get gone. Ada siapa tu? Nenek. Ma. Huh? Hari sambil blue, hari sambil blue, hari sambil red. Jepun juga. Sampai dah. Ni. Gila-gila nak menjadi siang Kemon. Memang suka. Ya Kemon. Saja. Memang jadi ada function. Function. Bukan dengan Umi yang Azra Cantik effort dia. Cantik effort dia, Betul, cantik. Cantik. Sabar kakak Tengok left and right. Left and right. Yes. Besar banget. Dulu kita ingat besar dah. Rupa ada lagi yang lagi besar. Nama dia adalah Solati. Cantiklah tempat dia. Wah. Umi duduk depan je. Are you okay? Nafon, Apa dengan papa? Okay. Nafon, Nak tengok apa? Nafon. Oh, tu dia lagi bijak betul kita lah. Banyak lah yang buat benda tu. Tu kita je kurang lagi bijak. Boleh di apa? Nyaki. Ada Bali, ada anggur. Nampaknya kita tak ada traffic light. Oh, tu traffic light untuk orang jalan sebenarnya, bukan traffic light kereta. Dia nak jalan, tak nak jalan sudah gitu. Okay. Dah lepas IKEA di situ. Kita ingat tidak ada traffic light, rupanya ada lah traffic light. Dia ikut mood. Traffic light ada dan dipatuhi. Bukan saja-sajalah. Di tempat banyak kereta tak payah patuh. Tempat tak banyak kereta kena patuh. Oh, kalau jam tak boleh ikut traffic light. Wah, dia main bola kan? Man, aku tak jadi tidur. Okay, Aiman turun dulu sebab aku nak kena ambil budak. Amat tinggal, Aiman tinggal. Okay, turun. Okay. Kita berjalan di kawasan tinggalan perang Vietnam, di mana ada kubu
kubu Viet Cong di sini. Ada perigi buta. Pengkubu juga. Bagus lah DJI ni. Nampak lembut, nampak semua. Tak ada bulan sabit. Ini ialah tinggalan kompleks penjara. Kompleks penjara yang dibina oleh kerajaan Vietnam Selatan yang pro Amerika untuk menyeksa, untuk memenjarakan tahanan-tahanan dan pejuang-pejuang daripada tentera Vietnam Utara. So di sinilah tentera-tentera kapitalis menyeksa soal siasat, soal siasat tentera-tentera sosialis. Di sinilah tempatnya sebahagian. Kita ada interrogation chamber, kita ada penjara dan sebagainya lah, yang mana kebanyakannya sudah dihancurkan selepas perang, supaya penjara ini tidak digunakan lagi untuk menyeksa orang lain pada masa akan datang. Okey, kita berada di destinasi pertama sebagai influenza di Tiago Cafe, yang menawarkan perkataan paling tabu sekali di Malaysia, iaitu no pork, no lard, no pork seasoning also. Kat Malaysia kalau kau guna no pork, no lard ni memang kau kena kecam. Tapi dekat Vietnam kau kena terima seadanya lah. Tapi kena tengok juga kita ada no pork, no lard, pork seasoning but some non-zabihah meat. Non-zabihah maksudnya ialah daging yang tidak disembelih. So kita kena pilihlah daging mana yang sesuai. Ada yang tak bersembelih, kena jaga elok-elok lah. Okey, di Tiago. Kita di orang kena komen sikit lah. Memang sedap. Jahat. Makanan ni memang jahat. Benda sedap makanan tak ada lagi. Betul-betul. Suasana kedai memang terbaik. Betul-betul influenza. Suasana kedai terbaik depan jalan. Waiter pun comel. Waiter pun comel. Dan korang nak air je? Umi konon-konon ni ambil air. Itu air lah guna apa? Dia unlimited tapi yang untuk Ambil lah roti tu. Beef stew with banh mi. Itu adalah kita punya pho. Mix well lah, mix well. Pok dia ni halang ni. Agaknya korang betul. Kak Fiza kata pun pergi makan kat sana, makan ni lah. Fiza kata makan sama dengan Malaysia. oh, apa ni? Mustafa. Kau lau. Sedap. Boleh. Mi airan ni ada. Okey, nanti besok mi. Sedap. Lama aku kena kat tu. So unik. Nunggu buat review kan. Makan lama-lama lepas tu dia unik tu juga. Nampak. Oh, rice pepper. Rice pepper daun dengan besar-besar adam ni.
Kena jual muka Amjad ni. Muka influenza. Okey, Umi nak tunjuk cara nak pakai. Daun buat ekoprint. Korek je ni. Betul ke tak? Rasa macam ni. Rasa dah gitu. Tu tak kuah. Betul ke tak kuat. Macam ni bantul. Jangan tegur dok tu. Nanti payah. Dok. Air tinggi kan? Dampak klasik. Jom. Itulah, jom. Kita nak buat apa? Okeylah, okeylah. Bilik 201. Ada 3 katil single. Disediakan juga cerai air panas. Cerai air panas, kipas, TV, aircon, art berat. Beberapa art berat. Green tea, Nescafe. Air mineral. Lepas tu ada hair dryer. Dalam toilet ada shower, ada air panas. Bukan. Vietnam. Last year they went to China where Try dekat. Try. gambar. Jangan nak lagi. Dapat amount okey lah. Okey. Memang Sedap Walaupun vegan. Ya, sedap. Memang sedap. Roti dia crunchy Angah rasa kena belilah roti dia ni. Budak ni makan roti je. Ya. Okey, apa pendapat budak-budak bujang dengan gadis-gadis di Vietnam? Masih belum jumpa lagi. Macam ni. Masih belum jumpa Kita lagi. tak expect kan secomel itu. Kedai makan. Tu baru kedai makan. Kalau kat mall boleh cekal. Boleh cekal Malaysia. Ulu ceka.my. Baju Grab ada. Tu kiri. Banyak tak? Tapi kalau air condition open ke tak?
Tak open, tak angin kalau kau air condition kat atas. Tapi kalau kat atas ni nampak dia je lah. Nampak dia. Betul tanya dia. Sini lah. Dia kena pergi belah sana. Dia kena pergi belah sana. Ikut. Ya kau. Oh, mana ni semalam air? Mana air dia macam ni? Tapi dia tak. Nampak Acu? Macam ni lah awak Acu. In nature. On your right hand side. All Nak tu dah? Dia nak dah. Sebab dia tadi tak makan sangat kan. Tunggu dulu dia kata. Oh, sini. Dia macam ada lemongrass. Ni. Ikut. Oh. Ah. Boleh ambil video, kita boleh buat konten. Kita cuba tak dia macam kali. Oh, ni ada chow lau juga. Thank you. Ada daun ni papai. Tahu ketum. Dia apa? Puluh. Itu straw dia. Oh, straw macam tu. Wow. Tak. Unik. Walaupun dia kata minuman herba, Manis tapi juga. dia tak rasa herba pun. Ya ke? Herba kita lagi Ira. Tapi refreshing tak? Refreshing? Kan? Nak Okay. try. Tambah herba lain. Boleh. Sudah. Nak cuba mi rasa. Oh, herba. Ni ada seorang ni jual. Macam Cina mati. Dek, ni berapa ringgit, Dek? Nah. Dah. Dia Miau. tak boleh cakap lagi ke? Dia berbunyi miau. 1, 2, 3 cepat. Yang marau ni, marau ni, coklat yang popular juga ni. Bacu dengan Azra kat situ. Kita orang dekat Hoi An Chong. Oh, fish magnet. Sedapnya angin dia. Yang berjual di sini. Apa? Oh, ada kucing. Patutlah rasa tertarik. Mana? Oh, kucing yang menarik kita. Banyak dah budak ni try baju ni. Kalau tak beli memang kena marah.